EasyBus Campus ialah aplikasi khas untuk pelajar universiti yang memudahkan perjalanan harian dengan menggunakan bas kampus. Dengan maklumat jadual secara real-time, pelajar tidak lagi perlu membuang masa menunggu bas tanpa kepastian. Aplikasi ini membantu merancang pelajar untuk merancang perjalanan dengan lebih teratur, hadir ke kelas tepat waktu dan meningkatkan produktiviti pelajar kampus. Aplikasi yang mesra pengguna ini menjadikan EasyBus Campus adalah pilihan utama untuk pengangkutan kampus yang cekap, tepat masa dan selesa. Terdapat 4 penyertaan masalah. Yang pertama, pelajar menghadapi masalah kelewatan bas ke kelas, jadual perjalanan yang tidak konsisten dan kekurangan maklumat masa ketibaan yang tepat. Yang kedua, pelajar membuang masa menunggu, sukar merancang perjalanan dan kurang yakin untuk menggunakan perkhidmatan bas sebagai pengangkutan harian. Yang ketiga, bilangan pelajar yang menggunakan perkhidmatan bas pada waktu puncak adalah tinggi menyebabkan kesesakan di hentian bas. Yang terakhir, kapasiti bas yang terhad menyebabkan sebahagian pelajar tidak mendapat tempat duduk, malah ada yang tidak dapat menaiki bas. Bagi menyelesaikan masalah kelewatan dan ketidakpastian, kami menawarkan 3 solusi utama. Pertama adalah tempahan tempat duduk pintar bagi memastikan pelajar tidak lagi perlu bersesak di perhentian bas. Yang kedua, penjejakan bas masa nyata melalui GPS untuk menghapuskan teka-teki masa menunggu. Dan ketiga adalah sistem notifikasi automatik bagi memudahkan pelajar merancang pergerakan mereka dengan lebih efisien. Ringkasnya, EasyBus Campus bukan sekadar aplikasi bas tetapi solusi untuk mengembalikan masa berharga pelajar. Seterusnya, mari kita lihat siapa pasaran sasaran bagi EasyBus Campus. Untuk produk ini, kami memecahkan saiz pasaran kepada 3 peringkat utama iaitu TAM, SAM dan SOM. TAM, Total Addressable Market. Secara keseluruhannya, pasaran besar yang boleh diterokai adalah sekitar 1.2 juta pelajar IPT di seluruh Malaysia, yang mana majoriti daripada mereka memang bergantung kepada pengangkutan domestik kampus. Ini menunjukkan potensi besar untuk aplikasi ini berkembang ke universiti lain pada masa hadapan. Kemudian adalah SAM, Serviceable Available Market. Namun, untuk fasa pelancaran awal, kami mengecilkan skop pasaran kepada kawasan yang boleh kami capai terus, iaitu 25,000 warga kampus UKM merangkumi barisan pelajar dan juga staf universiti. Dan yang terakhir, SOM, Serviceable Obtainable Market. Daripada jumlah itu, sasaran realistik kami untuk tahun pertama adalah seramai 5,000 pengguna aktif. Fokus utama kami adalah pelajar di kolej-kolej kediaman yang padat serta fakulti yang paling kritikal mengalami isu kelewatan bas. Seterusnya, saluran dan hubungan. EasyBus Campus menggunakan beberapa saluran untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar. Yang pertama, melalui aplikasi UKM Siswa yang menjadi platform tambahan untuk mengakses jadual bas. Yang kedua, melalui portal pelajar universiti yang menyediakan pengumuman penting terus ke email pelajar. Yang ketiga adalah media sosial UKM seperti Instagram, Facebook dan TikTok untuk hebahan umum dan kempen kesedaran. Dari segi hubungan pula, self-service aplikasi. Pelajar boleh mengurus sendiri maklumat perjalanan bas seperti jadual dan lokasi semasa. Yang kedua adalah notifikasi ketibaan bas. Pelajar menerima maklumat ketibaan bas di setiap stesen. Yang ketiga, sistem help and feedback. Digunakan untuk aduan, cadangan dan pertanyaan serta maklum balas untuk membantu penambahbaikan. Yang keempat adalah hubungan B2B, business to business dengan pentadbiran kampus. EasyBus Campus yang menjadi akses kemaskini data bas seperti lokasi semasa dan status tempat duduk. Bagi aliran pendapatan, yang pertama ialah langganan tahunan oleh pihak UKM di mana ia merupakan sumber pendapatan utama EasyBus Campus kerana pihak UKM akan membuat pembayaran secara tetap bagi setiap tahun untuk memastikan sistem dapat terus beroperasi. Ianya meliputi kos penyelenggaraan, servis teknikal dan penambahbaikan sistem untuk kemudahan warga kampus. Dan yang kedua ialah ruang iklan atau promosi secara digital di mana EasyBus Campus menawarkan ruang untuk promosi bagi syarikat atau mana-mana organisasi untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan mereka. Strategi ini bukan sahaja menambah pendapatan tetapi memberi peluang kepada perniagaan untuk menjangkau komuniti kampus dengan lebih berkesan kerana sasaran iklan terus kepada warga kampus.
Bagi sumber, aktiviti dan juga rakan utama, EasyBus Campus bergantung kepada aplikasi mudah alih, teknologi GPS, bas kampus serta tenaga kerja sebagai sumber utama. Kemudian, bagi aktiviti penting pula termasuklah operasi bas harian, penyelenggaraan sistem serta perancangan laluan dan pengalaman pengguna. Dan bagi rakan utama, termasuklah pihak UKM, syarikat teknologi seperti GPS, syarikat promosi dan pengiklanan dan juga pihak pengurusan universiti. Sekarang mari kita lihat bahagian yang paling penting untuk memastikan projek ini realistik, iaitu anggaran kos dan aliran dana. Strategi utama EasyBus Campus adalah mengutamakan kecekapan modal. Kami tidak mahu membebankan pihak universiti dengan kos yang tidak munasabah, oleh itu kos kami dipejakan kepada komponen yang sangat minima. Peranti GPS kami hanya memerlukan anggaran 150 unit sebagai modal awal sekali bayar one-off untuk dipasang pada setiap bus campus yang sedia ada. Kedua adalah pembangunan aplikasi, iaitu oleh sebab kami mengintegrasikan fungsi ini terus ke dalam aplikasi UKM siswa, kos pembangunannya adalah pada tahap minimum dan hanya melibatkan yuran pemasangan sekali sahaja. Kemudian data kad SIM dan pelayan server. Ini merupakan kos operasi berterusan yang melibatkan yuran tahunan bagi memastikan data penjejakan sentiasa dikemaskini tanpa gangguan. Dan akhir sekali adalah pembelian bas baharu. Di sini kos kami adalah kosong, RM0 tiada kos tambahan diperlukan kerana sistem kami memanfaatkan sepenuhnya armada bas kampus sedia ada. Kesimpulannya, dari mana sumber pembiayaan ini? Semua kos ini dicadangkan untuk ditanggung sepenuhnya oleh pihak pentadbiran universiti melalui peruntukan dana kampus pintar. Dengan model kos yang sangat rendah ini, EasyBus Campus adalah pelaburan yang sangat berbaloi demi menyelesaikan isu kelewatan pelajar secara total. Sekian, terima kasih.